Man, Oh ya. kau main sukan? Main, kau tak nampak adik saya ni. Wow, kau tengok sukan? Tengok lah. Man, sekarang ni sukan si tengah ongoing. Ui, sekarang? Yes. Ui, sukan si cerita pasal sukan si Rip. Yep. Dulu aku teringat Ali, time sekolah dulu aku nak menjadi atlet bola sepak. Kau tahu sebab apa? Sebab aku tengok Safi Salih, nombor 10, striker. Aku kalau boleh aku nak jadi atlet bola sepak. Kalau kau? Kalau aku nak jadi atlet olahraga, brother. Olahraga sebab apa? Azim Fahmi. Ui, aku tengok dia banyak pecah rekod kan. Power dia. So sekarang nak buat apa ni? Okey, sekarang ni cerita dia kita nak bertanya orang ramai kalau diorang nak jadi atlet sukan, diorang nak jadi atlet sukan apa dan kenapa. Cantik juga. Kita boleh tahu orang punya sukan-sukan ni macam mana, minat orang macam mana kan. So jom kau pergi sana, aku nak pergi situlah. Okey. So hi guys, sekarang saya bersama dengan nama Izra Akil, Irsyad, Muhammad Fikri, Safia, Zul Fadli, Nurin, Aiman Wang. nama saya Fatihah tapi semua orang boleh panggil saya Lulu. Lulu. Bola tampar. Suka berbasikal. Rugby kot sebab saya memang main rugby. Mungkin saya rasa saya pilih e-sport kot. Jadi badminton kot. Main badminton. Saya nak main e-sport lah. Badminton. Rugby. Ui, rugby Bagi saya tengok sekarang kat Malaysia berbasikal ni agak kembang bagus juga lah. Macam banyak orang biasa juga kayu. Cuma kita kena support sendiri lah. Kadang-kadang banyak kes pasal basikal ni kan. Betul juga. Raya. So saya harap macam orang awam faham lah. Kita orang ni pun minat kan. Faham? Bagi support untuk budak-budak yang kecil-kecil akademi. Sebab nanti diorang akan sumbangkan untuk negara juga. Macam semua pemain macam bagi semua kerjasama Betul. Defend dia punya tempat kan. Defend dia punya tempat tu. So game dia jadi best. So at last dia memang tak tengok rupa, memang tengok skill dengan cara diorang. Even tu diorang kalah ke, diorang menang ke, diorang still happy sebab diorang rasa seronok untuk main bola tampar tu. Pertandingan saya masuk pertandingan yang kecil-kecil je, tak ada yang besar-besar punya. Okey. Menang tak banyak, rata-rata je. Adalah juga. Adalah. Ada something lah tu untuk kita bangga dengan kita punya pencapaian. Okey. Sebab dari dulu memang layan badminton kot. Oh, sebab layan badminton. Family memang ada like macam main sekali badminton ke ataupun abang sendiri lah minat. Kalau badminton kan selalu kita tanya ni soalan common lah. Siapa yang paling minat kat badminton? Kalau Malaysia, legenda kita lah, Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. Sebab dulu suka main kot, macam tu je lah. Suka main. And then biasa kan kat sekolah badminton gitu. Tu juga. Oh, circle banyak main badminton lah. Sampai sekarang ke? Sampai sekarang? Sekarang dah berkurang kan. Jangan ajak. Sebab saya suka buat kerja seorang. Kau buat kerja seorang lah. Kita tak nak main satu tim. Sebab kita takut tak synchronize macam tu. Faham. Saya join rugby lah. Masa belajar pun ada join rugby juga. Position. So wakil sekolah dengan wakil uni macam tu? Uni tu lah. Kalau pengembangan e-sport yang lain saya tak tengok, saya tengok ML je. Okey, tak apa, boleh. Tapi kalau dari segi ML punya development, kita punya scene ML dekat Malaysia ni dia makin berkembang lah. Dia dah mula catch up dengan international punya level like Philippines dan Indo. So sebelum ni dia orang lah yang dominate. Tapi sekarang kita dah catch up. So saya percaya yang dalam 5 tahun akan datang tu dia akan surpass that level, and then we can be at the top lah. Okey korang, kita dah sampai ke penutupnya. Macam tadilah, banyak tau orang cakap nak jadi atlet rugby, nak jadi atlet badminton, dan ada juga nak jadi atlet e-sport. Sebenarnya kan berimpian nak jadi atlet ni tak salah, tapi berimpian je lah, kena ada usaha juga. Itu pendapat diorang. Yang korang yang tengok episod kali ni nak jadi apa? Korang boleh komen down below. Dan jangan lupa juga subscribe kita punya channel dan follow kita orang and give a thumbs up. Jumpa di next episode. Bye bye.